Ini adalah kisah benar sahabat saya sendiri. Semua orang start kehidupan dia dengan ada kelebihan. Ada orang dia bermula kehidupan dia dengan penuh kekurangan. Tak ada duit, tak ada kabel, tak ada siapa nak tolong. Even ayah dia pun dah meninggal. Dia ada satu benda yang jarang ada pada orang lain, iaitu tekad nak ubah hidup dia. Tu orang lain tengah scroll media sosial untuk cari hiburan, dia gunakan masa tu untuk cari ilmu. Siang dan malam sentiasa cari jalan. Kerja satu persatu kedai untuk jual servis dia. Tak pernah saya tengok dia rasa untuk give up. Apa pun jadi, dia tetap jalan terus. Walaupun ada orang sekeliling dah mula hilang kepercayaan, tetapi dia tetap percaya pada diri dia. Sebab dia tahu kalau tak sekarang, bila lagi. Lama-lama usaha dia mula nampak hasil. Sikit demi sikit dia naik. Perubahan semakin ketara. Dulu orang tak pandang, tapi sekarang orang tanya, macam mana aku boleh ada dekat tempat yang kau ada sekarang ni? Jawapan dia simple. Dia kata dia pilih untuk mula walaupun bermula dengan kosong. Kisah ni patut jadi inspirasi buat semua orang. Jangan tunggu sempurna baru nak bermula. Kerana dalam proses itulah kita akan belajar. Kalau korang tengah tunggu signal untuk mula buat sesuatu, dalam beg biru tu aku ada sediakan jalan. Kalau korang ada niat nak ubah kehidupan, korang jangan tunggu lagi. Kau kena mula sekarang.